Untuk menjimatkan wang, syarikat kuasa mengalirkan air kumbahan sungai ke kampung secara diam-diam, mengakibatkan beberapa siri kes kanser dalam kalangan penduduk berhampiran. Mangsa paling muda berusia 7 tahun, tetapi dia mengalami penyeksaan kemoterapi. Kiao Mei juga menjalani histerektomi minggu lepas kerana kanser. Dia telah kehilangan haknya sebagai seorang ibu sama sekali. Melihat besti saya menangis, Irene bersumpah secara rahsia, syarikat kuasa mesti membayar harganya. Dia segera menghubungi Peguam Marui. Keputusan untuk memfailkan tuntutan mahkamah terhadap kumpulan kuasa. Pihak yang satu lagi tidak mengambil serius sama sekali. Hanya mengatur seorang peguam kecil untuk tampil ke hadapan. Ditawarkan $250,000 untuk diselesaikan. Dan ancaman angko, kami adalah syarikat gergasi bernilai $28 bilion. Saya nasihatkan anda berhenti sementara anda di hadapan. Marui berang apabila dia mendengar ini. Enggan berdamai. Tetapi firma guaman kecil, bagaimanakah kita boleh bersaing dengan syarikat besar? Irene merasakan tekanan yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Jika tidak cukup bukti, mereka tidak akan mempunyai peluang untuk menang. Untuk mengumpul maklumat lanjut, dia tidak boleh berehat. Lawatan dari pintu ke pintu, lebih ramai mangsa ditemui. Ada yang mengalami ruam, ada yang menghidap kanser gastrosos, ada yang menghidap leukemia. Menghadapi kes yang mengejutkan, Irene berikrar untuk mencari keadilan untuk mereka. Untuk mendapatkan bukti yang lebih langsung, dia juga membawa kotak koleksi. Naiki tanpa alas kaki ke menara penyejuk untuk mengumpul air sisa. Walau apapun bahaya, katak-katak yang diracun oleh kumbahan telah diambil. Semakin banyak bukti terkumpul, dia tidak lama lagi menerima panggilan telefon mengancam daripada syarikat kuasa. Pihak satu lagi malah mengungkutnya bersama 3 anaknya. Tetapi Irene tidak berkompromi, kerana ia melibatkan kesihatan berjuta-juta orang. Berita baiknya ialah, segala usaha tidak sia-sia. Hakim berjaya meluluskan kes mereka. Pihak yang satu lagi kemudian menyedari bahawa ada sesuatu yang tidak kena. Upah pasukan peguam dengan segera pada harga yang tinggi, menawarkan $20 juta untuk diselesaikan. $20 juta. Ini adalah itu. Kekayaan yang tidak pernah diimpikan oleh sesetengah penduduk sepanjang hayat mereka. Sebelum Marui sempat bersuara, Irene segera menjelaskan sikapnya. Penduduk tidak mahu banyak pampasan. Mereka hanya tidak mahu menderita kanser. Saya tidak mahu anak saya sendiri hidup di bawah ancaman air sisa sungai. Melihat pihak lain terdiam, Marui menunjukkan senyuman bangga. Kedua-dua pihak terpaksa menamatkan rundingan dengan tergesa-gesa. Saya tidak menjangka syarikat kuasa itu bermain tipu daya. Memutuskan untuk menggunakan prosedur percubaan untuk menangguhkan masa. 7 hingga 8 tahun. 3 hingga 5 tahun. Bagaimanapun, ada banyak masa. Mereka tahu bahawa firma guaman kecil seperti Marui tidak mampu membelinya. Akhirnya, mereka terpaksa menerima penyelesaian itu. Marui melihat melalui helah mereka sejak dahulu lagi. Keputusan permohonan untuk kaedah perbicaraan keputusan penolakan. Ini bermakna tidak akan ada juri. Tetapi